Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok tentang satu benda yang sangat hangat yang orang asyik sebut-sebut, iaitu AI. Mungkin anda pernah dengar tentang ChatGPT, Midjourney, Sora, Gemini, Cloud dan macam-macam lagi teknologi AI ni. Bunyi macam canggih je kan? Tapi soalan yang lebih penting adalah apa sebenarnya Artificial Intelligence ni dan kenapa semua orang bercakap pasal dia? Okey, jom kita tengok. Jadi bayangkan anda kerja dekat pejabat. Setiap hari nak kena buat report 10 muka surat dan katakanlah biasanya tugas ni mengambil masa 3 jam. Tiba-tiba dengan satu tool AI ni, masa tu tinggal 20 minit saja. Atau bayangkan ada seorang peniaga kecil di pasar malam, dia nak buat poster yang cantik tapi tak reti guna Photoshop. Dengan AI ni, klik satu button je, terus dapat design yang lawa dan boleh guna untuk poster dia. Inilah sebab AI ni jadi viral. Memang kalau betul cara kita guna dia, dia akan sangat memudahkan tugasan kita. Jadi AI ni sebenarnya adalah singkatan untuk Artificial Intelligence. Dalam bahasa Melayu, kita panggil kecerdasan buatan. Dan secara ringkas, AI ni adalah mesin ataupun komputer yang direka untuk meniru cara manusia berfikir, belajar dan membuat keputusan. Kalau dulu komputer hanya mengikut arahan step by step, tapi AI ni pula dia macam boleh fikir sendiri berdasarkan data yang dia ada. Contoh paling mudah, kalau komputer biasa, kita nak ajar dia cara nak detect gambar kucing. Jadi kita ajarlah. Step yang pertama, tengok telinga. Telinga bentuk segitiga. Step kedua, tengok ekor. Ekor tu panjang. Step ketiga, tengok bulu. Maka ini adalah seekor kucing. Tapi dengan AI, kita bagi je mesin ni beribu-ribu gambar kucing. Dia sendiri akan belajar ciri-ciri kucing tu tanpa kita ajar secara detail. Dan AI ni juga bukanlah satu benda yang baru. Sejak dari 1950-an lagi dah ada idea tentang kemungkinan manusia boleh mencipta mesin yang berfikir. Tapi dulu tak jadilah sebab komputer pun slow, data training tak ada. Contohnya gambar kucing tadi pun tak banyak dan algoritma yang ada pun tak cukup power waktu dulu. Tapi sekarang ni tiga benda ni dah berubah. Komputer dah semakin laju kan? Data dekat internet pula berlambat-lambat dan algoritma pula semakin canggih. Jadi apa yang tak boleh saintis dulu nak buat, sekarang dah boleh. Kemudian anda perlu tahu bahawa AI ni sebenarnya ada banyak jenis. Banyak jenis ni bukan maknanya ada ChatGPT, ada DeepSeek dan lain-lain tu. Ini cuma tool saja. Tapi secara general, AI ni ada dua jenis, iaitu General AI dan Narrow AI. Narrow AI ni adalah AI yang buat satu kerja yang sangat spesifik. Contohnya bila kita guna Waze untuk direction waktu kita drive tu. AI dekat dalam Waze ni hanya digunakan untuk memudahkan kita cari jalan. Kalau kita tanya soalan ke, suruh dia solve persamaan matematik ke, dia tak boleh buat. Jadi inilah yang dinamakan Narrow AI. Sebelum tu, kalau anda baru terjumpa channel ni, pastikan anda subscribe supaya anda tak terlepas banyak lagi video-video best tentang AI. Baik, selain dari Narrow AI, satu lagi jenis AI adalah General AI. General AI ni dia adalah AI yang boleh buat semua benda. Sebab tu kita panggil dia general. Contohnya ChatGPT, dia boleh bagi output dalam bentuk teks, bentuk gambar dan kita boleh tanya dia macam-macam dan dia boleh buat pelbagai benda. Jadi teorinya sekarang adalah kalau General AI ni dah cukup canggih, satu hari nanti dia akan jadi lebih bijak dari manusia. Dan ini yang membuatkan ramai orang panik. Dan tak kurang pula yang kononnya tak nak guna AI langsung. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, AI ni dah lama pun ada dalam hidup kita. Contohnya kalau anda guna Netflix, guna Instagram, guna TikTok, guna YouTube, semua platform ni menggunakan Narrow AI untuk pilihkan video yang sesuai untuk anda. Kalau anda shopping dekat Shopee dan Lazada contohnya, dia pun menggunakan AI untuk cadangkan barang apa mengikut kita punya search. Pernah tak anda macam terfikir something, tiba-tiba dekat Instagram video tu keluar? Ini semua kerja AI yang tugasnya predict apa yang user nak tengok. Tujuannya supaya kita ni melekat lama dekat platform tu, supaya dia boleh tunjuk iklan dekat kita dan harapan dia adalah kita akan buat pembelian. Teknologi ni memang powerful. Jadi AI ni memang dah ada kita gunakan, walaupun ada yang claim dia tak nak guna AI. Tapi macam biasalah, bila sesuatu teknologi tu ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Contohnya sekarang ramai orang risau kerja mereka diganti oleh AI. Contohnya macam penulis
artikel ataupun graphic designer. Tapi bagi saya, AI ni tak akan boleh replace tugas manusia 100%. Tetapi manusia yang tahu AI akan replace manusia yang tak tahu AI. Dia macam nak buat matematik yang susah, seorang ada kalkulator, seorang tak nak guna kalkulator. Masalah lain dengan AI sekarang ni adalah kadang-kadang dia jawab acah-acah macam betul, tapi sebenarnya salah. Sebab AI ni dia guna data yang dia jumpa mostly dekat internet. Dan anda pun tahu kan, data dekat internet ni taklah 100% betul. Jadi dapat time dia tengah refer data yang salah tu, maka kita akan dapat jawapan yang salah. Memang user nak kena double check lagi-lagi soalan berasaskan fakta. Jadi untuk bagi analogi yang mudah, AI ni macam kalkulator lah. Dia boleh buat benda yang kita suruh, tapi kita sendiri yang kena fikir apa benda yang kita nak suruh dia buat. Dan kita kena make sure yang kita sendiri tak malas berfikir sebab AI. Kalau follow contoh kalkulator tadi, kalau kata nak kira 61 darab 13, logik lah nak pakai kalkulator. Tapi kalau kira 2 tambah 2 pun nak kena pakai kalkulator, memang itu dah sampai level malas berfikir.